Mula-mula rebus telur. Lepas tu potong sausage. Lepas tu isi air dan kuali. Lepas tu letaklah perencar dia. Telur ni pula kalau nak senang kopek, buatlah cara macam ni. Tengok. Ketuk. Golek. Lepas tu cabut kulit dia. Kenalah cabut kulit tu sendiri. Takkan kau nak tunggu dia menetas pula. Dah siap. Cubalah kalau berani. Subscribe Mami Mukbang kat YouTube. Dessert guna 3 bahan je. Jom kita buat. Copot. Kita guna 3 bahan ni je. Aiskrim, Oreo dan juga cream cheese. Buka plastik. Masuk. Lepas tu asingkan diorang ni. Lepas dah asing tu, potong pula cream cheese ni. Bahagikan 2. Lepas tu separuh ni masukkan dengan cream Oreo tadi. Buka api perlahan. Cukup syarat untuk dicair je. Sementara tu dah boleh susun biskut. Cantik macam muka Mami. Dah cair macam ni. Tutup api. Lepas tu masukkan lagi separuh. Kacau. Sapu rata atas biskut dengan penuh kasih sayang. Okey, part paling best letak aiskrim. Nyam. Lepas tu cantik macam ni. Lepas tu sapu lagi satu layer yang apa tu tadi, cream cheese tu. Lepas tu dah siap. Balutlah dia cantik-cantik. Lepas tu kau masukkan dalam freezer. Setelah beberapa jam, inilah hasilnya. Berani? Cubalah. Tunggu apa lagi? Pergilah subscribe Mami Mukbang dekat YouTube.